Mula-mula kita tumis dulu bawang besar ni. Tumis sampai dia naik bau. Barulah sedap kita punya kebab tu nanti. Lepas tu kita masukkan daging kebab ni. Daging ni kalau nak sedap cepat, guna je daging burger. Lepas tu bagi dia dah defrost tu. Lepas tu just kecil-kecilkan dia, potong-potong kecil-kecil dalam ni. Tambah-tambah lagi lah berapa banyak nak makan kan. Kalau ramai orang nak makan, buatlah banyak sikit. Tapi kalau tak ada orang nak makan, buat sekeping pun jadi. Kemudian kita masak lah sampai daging burger ni masak elok lah. Bagi dia, kalau suka garing, masak garing sikit. Kalau tak suka garing, tengoklah, ikut cita rasa masing-masing. Lepas tu kita masukkan sos pula. So gaul-gaul lah juga. Ni sos cili, sos tomato, boleh campur semualah. Campur je sos cili, sos tomato. Tu goreng-goreng lagi. Lepas tu last sekali barulah masukkan sayur. Sayur ni sebenarnya lupa nak potong. Patutnya potong kecil-kecil, tapi kita potong panjang. Jadi kita terpaksa potong dengan kuali ni lah. Lepas tu kita masak sikit, bagi sayur tu itu sikit. Macam ni. Lepas tu toskan minyak dia. Biasalah daging ni dia akan keluarkan minyak lah. Lepas tu dah keluar minyak apa semua tu, kita potong kita punya roti lah. Ini kita guna roti daripada Lotus lah, plain pita. Lepas tu kita bakar lah roti ni atas kuali macam ni. Lepas tu apa lagi, kita potong dua lah roti pita tadi. Lepas tu kita isi lah daging kat tengah. Dah tengok dah sedap kan. Isi kat tengah. Lepas tu nak tak mayu ke apa, ke hati lah.